Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan Tuan Haji Imran sebagai pengurusi Masjid Al-Razak, Tuan Imam Ustaz Muhammad Faizal, Imam Dua Ustaz Mukhtar, pegawai syarah yang lain, tuan-tuan guru, pemimpin masyarakat EJK Masjid Al-Razak, muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kasih sayangnya, nikmatnya kepada diri kita yang begitu banyak, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke sini untuk kita berjamaah solat maghrib, nanti solat Isyak, dan dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memurniakan syurganya di akhirat nanti. Allahumma amin. Tadi imam ada baca semasa doa selepas solat tadi, itu lafaz-lafaz doa yang biasa kita dengar, doa qunut nazilah. Kan kita minta Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, fi Suria, fi kulli makan. Antara juga lafaz tu kita baca Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah, kau hantarkanlah anjing daripada anjing-anjingmu untuk menghancurkan mereka. Saya nak kaitkan dengan sirah, tuan-tuan. Ini bacaan doa, ini bacaan yang Nabi sendiri membacakannya kepada siapa? Dulu lagi tuan-tuan, kita cerita awal, salah seorang musuh Nabi yang juga sepupu Nabi, iaitu Utbah bin Abi Lahab. Kalau tuan-tuan masih ingat jauh, tuan-tuan, saya ada bagi nota yang mana Nabi ini dia ni berkahwin dengan Ruqayyah. Ruqayyah, sini ada Ustazah Ruqayyah kan. Ruqayyah ini isteri kepada Utbah bin Abi Lahab. Selepas sahaja Nabi ini dilantik menjadi Nabi dan Nabi berdakwah, maka Utbah ini menceraikan anak Nabi tersebut, Ruqayyah binti Muhammad. Bencinya kepada Nabi, bencinya kepada keluarga Nabi, menghina, mencerca, termasuknya ayahnya, ibunya. Kan sebab tu ada surah Masad atau surah Lahab. Tabbat yada abi lahabim wa tabb, kan.
Nabi satu ketika dia ni datang mencerca, menghina Nabi. Nabi mendoakan dia, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, supaya dia ni digonggong ataupun digigit, dimakan daripada anjing-anjing engkau, wahai Allah. Dan memang satu ketika Utbah ni bin Abi Lahab ini keluar mengembara bersama rakan-rakan dia. Disebut dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi, dia ini dibaham oleh singa dan mati walaupun dikawal rapi oleh penjaga-penjaganya. Memang mati dia ni dibaham oleh singa. Power tak power doa Nabi. Ini doa ini tuan-tuan bacakanlah. Janganlah tuan-tuan tinggal. Kalau imam membaca dalam kunut nazilah, saya pergi sebahagian masjid, tak silap saya masjid MITC atau masjid Al-Azim sekalipun, ada Jumaat satu ketika tu dia masih lagi membaca kunut ini, solat Jumaat baca. Hari ini Israel kan keluar hashtag pray for Israel. Apa yang terjadi pada Israel? Terbakar, kebakaran, api. Mungkin ini juga hasil doa-doa umat Islam yang mendoakan kehancuran mereka kerana mereka bertindak kejam ke atas sahabat kita, saudara kita di Palestin itu. Baca, jangan tinggal. Kalau saya imam, saya akan baca lah kunut nazilah tu. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, kan? Maka Utbah dibaham oleh singa. Ulama menafsirkan tuan-tuan, kilab ini atau kalb, kaf lamba ni anjing. Maka ulama menafsirkan, contoh dalam surah Al-Ma'idah tu kan, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. Itu perkataan mukallibin. Ayat tu berkenaan dengan binatang buruan yang boleh, kalaulah dalam sudut fiqh dia menjadi binatang buruan, maka dia memburu, menggigit buruan itu bolehlah dibenarkan untuk makan. Itu berbincang fiqh, saya ketepikan dahululah. Artinya mukallibin ini ulama menafsirkan apa sahaja binatang buas, dan juga tentera Allah ini juga dalam kalangan dalam bentuk-bentuk yang lain, termasuklah api. Ini yang terjadi di Israel. Jahat sangat tuan-tuan, kan? Maka teruskan tuan-tuan berdoa. Maka saya nak kait dengan sirah ni. Maka itu ada berkaitan doa Nabi yang Nabi bacakan, yang kita hari ini bacakan doa itu, yang mana orang-orang yang sentiasa bermusuhan dengan Islam ini sepatutnya didoakan begitu. Jahat, kan? Dia membunuh umat Islam. Baik tuan-tuan, terus pada perbincangan kita, kita di penghujung berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Kita dah sebut tuan-tuan, peringkat awal Isra' dan Mi'raj ni selalunya kalau ceramah 1.5 jam pun, itu pun dia ringkaskan, kan? Saya rasa dah 2 siri. Sebab saya tengok balik, saya cek balik, dah 2 siri ni dah masuk siri ketiga. Dan saya bercadang untuk hari ini kita sebut juga Isra' dan Mi'raj, cuma di peringkat akhir lah. Mungkin kita sentuh juga berkenaan dengan hikmah atau pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Pasti tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj ini mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW, yang mana Nabi mendapat jemputan khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan Nabi sebelum itu diuji dengan pelbagai ujian. Kematian bapa saudaranya Abu Talib, kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Nabi dipulaukan, Nabi dibaling batu oleh penduduk Taif,
kan, maka Nabi sedih. Maka Allah menghadiahkan Nabi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Maka yang lepas tuan-tuan kita adalah sebut berkenaan dengan isu-isu Isra' dan Mi'raj ini. Jadi hari ini kita, tuan-tuan ada buku kan, kita buka muka surat 197. 197. Disebabkan kita beli buku ni, kita baca jugalah. Sekali lalu yang ada yang dah kita baca, yang kita dah belajar, kita baca juga, mengambil keberkatan ilmu di sini. Sebenarnya sekarang ni kita nak sebut fasa selepas Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj. Nabi dah pergi sebelum ujian tadi, Nabi dah pergi semasa. Tak ada, ni tak ada buku saya topikkan ikut cara saya sendirilah. Itu yang sekarang ni kita tengok selepas Nabi balik Isra' dan Mi'raj. Dimaksudkan dengan Isra' di sini ialah perjalanan mulia lagi bersejarah dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds di Palestin. Adapun Mi'raj pula ia peristiwa naik ke lapisan langit yang tertinggi, di mana Nabi SAW bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Kesemuanya ini berlaku dalam satu malam sahaja. Sebahagian saya buat carian di sini disebut oleh Syekh Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya. Dia kata sebahagian malam, bukan satu malam, sikit. Ini yang menguji keimanan orang beriman dan juga kepercayaan orang-orang yang tidak beriman. Mana boleh satu malam pun tak percaya, ni sebahagian malam, lagilah tak percaya. Pendapat sejarah telah berbelah bagi tentang masa berlakunya mukjizat Isra' dan Mi'raj ini. Ada yang mengatakan berlaku dalam tempoh tahun yang ke-10 selepas kebangkitan dan pengutusan baginda. Ini kita dah sebutlah tuan-tuan. Pendapat Ibn Sa'ad yang telah digariskan dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra mencatatkan bahawa mukjizat ini berlaku sebelum 18 bulan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dalam setahun lebih sebelum Nabi hijrah. Solat artinya solat berlaku sebelum hijrah. Terdapat satu persoalan yang lain pula yang telah ditimbulkan, apakah perjalanan Rasul ini dengan rohnya sahaja ataupun roh dan jasadnya sekali. Kita dah bawakan perbincangan ni. Pendapat ramai orang Islam ni bukan orang Islam yang biasalah, sarjana Islam lah. Termasuk Imam At-Tabari saya ada ambilkan daripada keratan tulisan mantan mufti wilayah Imam At-Tabari antaranya menukilkan kata-kata ini. Maka di sinilah baru ternampaknya mukjizat pengembaraan baginda yang mulia yang telah dikurniakan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana pendapat yang banyak sekali ialah roh dan jasad sekali. Memang Nabi pergi roh dan jasad. Ni saya ada bawakan juga keratan, saya ada beli buku juga ni daripada kita baca semua, Habib Ali Zainal Abidin. Dia komentar juga, tapi boleh juga kita baca kan. Dia kata kalaulah dalam roh kan, dia kata disepakati oleh ramai ulama ahli sunnah wal jamaah ialah perjalanan roh dan juga jasad. Jika hanya perjalanan roh, maka ia boleh dialami oleh orang lain walaupun dia bukan Nabi. Semua orang boleh kata, malam tadi aku pergi mana? Pergi Kedah. Ni dah balik. Malam tadi lah pergi. Sebab dia kata dia pergi dengan roh. Kita selalu diperdengarkan tentang mimpi. Seseorang yang bermimpi itu menyedari keadaan dalam bermimpi itu adalah rohnya. Semua orang boleh cakap, betul tak? Maka dalam bermimpi boleh saja seseorang itu melakukan perjalanan yang jauh, yang memerlukan berhari-hari lamanya. Malam tadi aku pergi Mekah, habis dah balik ni, dah pergi lah, ni dah balik lah. Pergi dalam bentuk roh yang memerlukan berhari-hari, tapi semuanya berlaku dalam tidurnya yang mengambil masa hanya 15 atau 20 minit saja. Kadang-kadang kita tidur lelap sekejap rasa macam jauh perjalanan, betul tak? Semua orang boleh cakap.
Keadaan mimpi ini boleh dialami oleh sesiapa sahaja kerana ia berkait dengan ruh sahaja. Sedangkan mukjizat daripada perkataan ajaza kan, ajaza ni lemah, melemahkan seseorang itu. Maka siapa yang layak mendapatkan mukjizat ni? Pastinya insan istimewa. Siapa? Nabi SAW. Sedangkan mukjizat adalah luar biasa yang berlaku kepada hanya baginda Nabi SAW. Ni jelas tuan-tuan, Nabi pergi roh dan jasad. Ini pendapat yang paling kuat. Ini yang dikomentarkan oleh Syekh Habib kan, Ali Zainal Abidin. Di komentar ini diambil juga daripada kitab yang kita belajar ni kan, tapi dia komentar cara laras bahasa dia lah. Maka dikatakan tentang kisah pengembaraan ini telah dihidang oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dengan selengkapnya. Kita dah baca hadis yang begitu panjang. Di malam yang bersejarah ini Nabi menunggang buraq, sejenis binatang besar sedikit daripada kaldai dan kecil sedikit daripada bagal. Tuan-tuan bolehlah tengok dokumentari tu, tengok agak-agak lah macam mana besar binatang buraq ni. Tak besar sangat, kecil sikit daripada bagal, besar sikit daripada kaldai. Macam mana saiz dia. Binatang ini melangkah kakinya sejauh mata memandang. Ini kita dah sebut. Setelah baginda sampai masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa menunaikan sembahyang 2 rakaat, Jibril membawa baginda 2 biji gelas berisi arak dan satu lagi berisi susu. Nabi memilih susu, lalu Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah, yakni yang semula jadi. Ini kita pun dah sebut. Setelah itu barulah Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dibawa ke Sidratul Muntaha, dan disitulah Allah menyampaikan kepada baginda segala apa yang disampaikan. Dapatlah sembahyang. Kita ada sebut juga, adakah baginda melihat Allah? Maka hadis riwayat Aisyah terkejut soalan tu. Adakah Nabi melihat Allah? Soalan kamu ni menyebabkan bulu roma aku naik. Kan ada riwayat Ibn Abbas dikatakan Nabi hanya melihat cahaya sahaja. Perbahasan melihat Allah ni tuan-tuan di akhirat tu adalah perbahasan dari segi ashab al-athar dan juga ashab al-asyairah adalah perbahasan hal itu. Melihat Allah sendiri nampak ke ataupun tak nampak ke, itu ada perbincangan yang lain lah. Itu dari sudut akidahnya kita kena, tuan-tuan boleh rujuk ustaz yang lain untuk kupas hal ni. Antaranya Allah menyampaikan kewajiban solat 5 waktu sehari semalam ke atas tiap-tiap muslim lelaki dan perempuan, yang mana pada mulanya diwajib 50 rakaat sehari semalam. Lepas tu kita nak baca ni. Maka pada keesokan harinya baginda menceritakan segala-galanya dan apa yang ternampak oleh mata kepalanya kepada umum. Besok Nabi balik ni, Nabi hendak ceritakan kepada orang ramai yang Nabi nak cerita balik. Maka cerita Nabi SAW menyebabkan orang musyrikin semuanya bergelak ketawa dan membawa berita yang pelik dan mengetawakan kepada yang lain untuk ditertawakan. Dia dengar sahaja, sebab riwayatnya satu ketika Nabi balik, Nabi disapa oleh Abu Jahal. Nabi disapa oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal tanya, ada benda yang terbaru ke? Kan ada berita terbaru ke? Maka Nabi kata, semalam aku diperjalankan ke Baitul Maqdis yang jaraknya beribu batu dari Makkah. Maka Abu Jahal bertanya, semalam kamu pergi Baitul Maqdis, pagi ni kamu dah ada bersama dengan kami? Semalam pergi. Sebab dikatakan hampir 2 bulan pergi, 2 bulan balik perjalanan tu. Dia bertanya untuk mencari peluang mengejek-ngejek baginda. Dia bertanya tapi bukanlah sungguh-sungguh bertanya, dia bertanya itu untuk mempersendakan. Maka baginda dengan iman yang mantap dan jujur menjawab ya. Maka Abu Jahal segera memberitahu kawan-kawannya supaya mengejek dan memperli baginda
baginda pun terus menceritakan perjalanan yang baginda lalu tersebut. Maka dia kata, kami pergi ke sana dalam tempoh 1 bulan pergi atau lebih, dan 1 bulan balik, dan kamu hanya pergi dan balik dalam 1 malam. Ejek mereka. Maka Nabi menunjukkan dengan bukti setelah mereka bertanya jumlah bilangan tiang Masjidil Aqsa. Maka Nabi ditanya, kalaulah betul kamu sampai ke sana, cuba ceritakan sedikit berapa tiang Masjidil Aqsa. Ini saya ambil daripada buku Habib. Sudah tentu baginda tidak mengira jumlah tiang masjid, apatah lagi perjalanan itu berlaku pada waktu malam. Nabi memang pergilah. Nabi tak ada perhati sangat tiang ni ada berapa. Dia macam ginilah tuan-tuan. Kalau kita ni pergi menziarahi rumah orang lain, sepatutnya adab menziarahi tak boleh macam tu lah. Sepatutnya kita tidak memerhatikan segala apa yang ada dalam rumah orang kan. Orang lelaki ni selalu tak adalah beria sangat. Kalau perempuan tengok, lawa langsir dia kan, lawa langsir dia, kena beli bang satu kan. Oh lawa dia punya bunga, rumah kita tak ada bunga je. Mungkin disebabkan orang perbezaan jantina. Mungkin lelaki dia tak samalah dengan orang perempuan menghati. Betul Haji Hamzah? Betul. Yang Zah dia tahu teh tarik sedap tak sedap je. Dia tahu ni kedai ni teh tarik sedap, kedai ni teh tarik tak sedap. Kalau orang perempuan dia perhatikan sikit. Orang lelaki ni mungkin tengok sport rim kereta orang mungkin. Yang lain dia tak ambil tahu sangat. Nabi tak ingat sangat. Sudah tentu Nabi tidak mengira. Kan? Mereka bertanya soalan pelik, malah mereka sendiri pun mungkin tidak pernah menghitung. Dia saja nak tanya, dia pun mungkin ada yang pernah sampai ke sana dan mungkin mereka pun tak tahu berapa batang tiang yang ada di Masjidil Aqsa tu. Dia pun tak tahu, tapi sengaja nak betul-betul pastikan Nabi ni ya ke tak ya ni sampai ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan gambaran kepada Nabi keadaan Masjidil Aqsa sehingga jumlah tiangnya jelas pada penglihatan baginda. Ini mukjizat atau kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Allah gambarkan tu kepada Nabi live. Nabi nampak berapa tiang ada. Setelah diberitahu mereka mengingkari kebenaran berita itu. Setelah dibenarkan oleh Abu Bakar jumlah tiang itu, akhirnya mereka menuduh pula adalah sihir yang hebat. Ada yang pernah pergi mengiyakan kebenaran itu, tapi bila Nabi sebut tepat pula, dia kata ni tak ada, tak lain, tak mungkin, tak bukan, sihir sahaja. Ini apa ni? Perangai penentang-penentang Islam, penentang dakwah Nabi SAW. Sebab tu dia kata, di samping itu terdapat di antara mereka yang mencabar Nabi, meminta untuk menceritakan dan membuat satu gambaran tentang Baitul Maqdis yang betul dilihat oleh Nabi, yang mana dikatakan Nabi pernah pergi dan sembahyang di dalamnya. Ni buku ni baliklah 198. Sebenarnya untuk membuat gambaran laporan memang sukar, kerana di masa itu tidak terlintas di dalam kepala dan ingatan baginda untuk meneliti sehalus berapa tiang, berapa pintu dan sebagainya. Nabi ni tak adalah sampai perhati semua benda tu, kan? Dan juga waktu malam. Bukanlah waktu malam tu macam hari ini yang ada lampu lengkap dan sebagainya. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menampakkan di mata kasar baginda gambar dan pemandangan Baitul Maqdis secara terperinci dengan 3 dimensinya. Ini membawa Rasulullah SAW dapat menjawab pertanyaan yang dihadapkan kepada baginda, dan dengan ini juga baginda dapat menjawab cabaran mereka tadi dengan menjawab selengkapnya segala pertanyaan mereka. Nabi boleh jawab semua. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis
Nabi SAW katanya puak Quraisy telah mendustakan segala cakapku. Kemudian aku pun bangun ke anjung Sayyidina Ismail. Selepas itu Allah menampakkan aku Baitul Maqdis. Ini membolehkan aku mencerita segala-galanya tentang tempat-tempat dan tanda-tanda keistimewaan pemandangan di Baitul Maqdis yang dipaparkan oleh Allah. Maka beberapa orang musyrikin telah mendengar cerita Isra' dan Mi'raj itu bekerja menemui Abu Bakar. Ini kita nak cerita perihal Abu Bakar. Kan, musyrikin dah dengar Nabi bercerita, dia pun berlari mencari Abu Bakar dan menceritakan perihal Nabi yang dikatakan telah pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke langit dengan harapan. Sayyidina Abi Bakrin terperanjat dan kebingungan, tetapi dengan tenang Sayyidina Abu Bakar menjawab. Maka selepas itu dia dengar Nabi cerita tu, Abu Bakar ini dikejarkan. Mereka mengejarkan Abu Bakar supaya bolehlah dikatakan ini peluang untuk aku, sebab Abu Bakar ni orang kanan Nabi. Orang kanan Nabi, kalaulah dia ini antara orang yang mungkin kita kata mungkin yang tidak bersetuju dengan itu, mungkin selepas itu senang dengan sahabat-sahabat lain untuk tidak mengikut Nabi. Tengok Abu Bakar dia dicari supaya Abu Bakar terperanjat, tak percaya. Tapi Abu Bakar menjawab, sekiranya itu yang diceritakan oleh baginda, maka semuanya adalah benar-benar berlaku. Sebenarnya aku telah mempercayai Nabi Muhammad SAW tentang perkara-perkara lain yang lebih daripada itu. Tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kalau ketika itu kita lah berada, orang datang cerita begini, kita duduk side mana? Side Abu Bakar ke side Abu Jahal? Sekarang boleh cakap, sebab kita lahir saja nama Hilmi, lahir saja nama Hamzah, lahir saja nama Harun, nama Imran, nama Ruqayyah, nama Asri. Sebab tuan-tuan dah memang dilahirkan Islam dan memang keturunan orang Islam. Kalaulah kita ini duduk pada zaman itu yang memang kosong, pastinya kalau bimbang dibawakan cerita begitu, bimbang kita berada dalam side yang lagi satu. Tapi tidak pada Abu Bakar As-Siddiq. Pada subuh pagi Isra' itu, Jibril telah datang dan mengajar Nabi SAW cara-cara dan rukun-rukun dan segala sesuatu mengenai fardu solat dan waktu-waktu. Maka tuan-tuan, inilah cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Ada satu riwayat yang saya jumpa juga, tapi riwayat itu sekadar sirah lah, yang mana Nabi diperjalankan pada malam itu. Ketika Nabi pulang, Nabi nampak segerombolan kafilah orang balik berniaga nak menuju ke Makkah. Ada kumpulan kafilah ini kehilangan unta. Dia macam unta, dan Nabi nampak unta tu duduk pada satu lembah, duduk di situ. Nabi nampak, kan? Dan ada dikatakan warna unta tu sekian warna. Maka Nabi kata, Nabi kata, dan pada yang sesama aku melihat sekumpulan orang yang balik berniaga ini kehilangan unta. Maka orang tu pun balik, dia kata, betul tak kamu ada hilang unta? Ya, memang hilang unta, dia jumpa dekat sekian lembah. Ini juga sebahagian riwayat yang beritahu, nak membuktikan yang Nabi malam tadi memang Nabi pergi dan balik dari Baitul Maqdis. Adapun Rasulullah SAW sebelum diturunkan sembahyang itu, baginda bersembahyang 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Ini pernah ditanya tuan-tuan dulu kan, bahawa Nabi
pernah sebelumnya ada solat 5 waktu ini, Nabi ada sembahyang 2 kali sahaja. Waktu pagi 2 rakaat, pada petang 2 rakaat. Segala-galanya adalah mengikut seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Juga disebut juga dia panggil apa? Nabi-nabi, contohnya Nabi Musa juga pernah diperintahkan hal yang sama. Baik tuan-tuan, selesai. Sebenarnya dia ada cerita selepas Taif tu, tapi saya rasa itu kita ni dulu. Dia ada satu perbahasan yang saya jumpa yang seronok untuk kita bawakan juga, yang dakwaan. Bila kita mengaji sirah ni, kita kena ambil dia punya fiqh sirah ni, nama pun fiqh atau fiqh sirah, kefahaman daripada sirah tu, apa pengajaran daripada sirah tu. Kita tahu Nabi telah mengambil perintah solat sebanyak 50 waktu asalnya, betul tak? Selepas itu Nabi meminta takhfif, meminta pengurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah menjadi 5. Maka ada dakwaan sesetengah pihak daripada musuh Islam ini, mereka cuba, dia panggil apa, hendak menampakkan kelemahan Nabi itu sendiri. Maka saya nak bacakan dekat sini lah. Maka kita baca hadis itu. Dia kata potongan daripada hadis yang panjang ini menjelaskan bagaimana perintah solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Pada zahirnya kisah ini seakan-akan menampakkan kelemahan Nabi SAW kerana tidak menjalankan terus apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah pula baginda terus merujuk kepada Nabi Musa. Ini pada mereka orang yang suka mencari kelemahan Islam ini, musuh Islam ini, dia suka mencari alasan. Nabi ni sebenarnya taklah macam Nabi yang kita tahu, Nabi lain. Dia kata tidak seperti Nabi Ibrahim dan anaknya yang tidak banyak mempersoalkan, apatah lagi meminta pengurangan daripada perintah yang telah ditetapkan. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Terus Nabi Ibrahim tak jaga banyak, kan? Nabi Ismail terima, kalau inilah daripada Tuhanmu, buatlah. Seolah ini mereka kata Nabi Muhammad ni mencari alasan. Kenapa dah bagi 50, buatlah 50. Kenapa nak minta kurang ni? Tak patuh seperti Tuhan suruh. Ini kata-kata musuh Islam. Ini saya nak bawakan di sini, kan. Seperti mana dakwaan sesetengah pihak lalu menjadikan alasan ini untuk memalsukan kisah berkenaan Isra' dan Mi'raj. Dalam masa sama, ia dijadikan alasan supaya Isra' dan Mi'raj ini satu kisah dongeng sahaja. Akhirnya orang tak percaya kisah Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan percaya Isra' dan Mi'raj ni, percaya ke tidak? Percaya. Ini berkenaan, ni ayat Al-Quran tu, surah Al-Isra' ayat 1 tu. Kalau tuan-tuan tak percaya, ini masalah beriman tuan-tuan. Pada hakikatnya yang dilakukan oleh Nabi SAW menzahirkan sifat rahmah dan belas kasihan Nabi kerana tidak mahu melihat umatnya terbeban. Ini kata siapa tuan-tuan? Ini kata Imam Al-Qurtubi yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nabi ni bukanlah, ini nak menunjukkan Nabi ini, rahmatnya Nabi dan belas kasihan Nabi, Nabi tak nak umatnya terbeban. Bahkan Nabi merujuk kepada Nabi Musa kerana Nabi Musa adalah disebabkan perintah solat juga turun secara khusus kepada Bani Israel. Dan solat ini juga pernah dilakukan oleh Bani Israel dahulu, yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Perkara ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi.
Maka ini jelas menunjukkan bahawa bukannya Nabi tidak mahu melaksanakan terus perintah Allah. Tambahan pula, kesemua para Nabi dan Rasul adalah orang yang pertama sekali akan melaksanakan apa jua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, Rasul bila diberikan arahan, perintah, mereka lah orang yang pertama. Kan? Dan ini poin ini bukanlah menandakan Nabi ini tak nak terima terus, ambil je lah 50 tu. Banyak minta jumpa Nabi Musa untuk minta pengurangan. Tidak. Akan tetapi isyarat daripada apa yang dilakukan Nabi itu suatu rahmat dan mengambil kira kemampuan umatnya untuk menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika umat Nabi Musa tidak mampu menggalas kewajipan tersebut, apatah lagi umat Nabi SAW. Kita nak buat sembahyang 5 waktu pun susah, apatah lagi 50. Maka Nabi Musa, umatnya kuat, dikurniakan perintah itu, tapi dia tak mampu, umat dia tak mampu. Maka dia pesan pada Nabi, pergilah minta takhfif, minta pengurangan. Maka perkara ini sudah semestinya akan membawa kepada kecuaian, bahkan lebih teruk daripada itu, iaitu meninggalkan terus perintah salat. Oleh kerana itu Nabi mengambil kira apa yang telah diberkatakan oleh Nabi Musa sebagai satu cara supaya umatnya mendapat terus melaksanakan solat dan taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut sini surah Al-Maidah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dalam surah Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kan, tidaklah menjadikan, ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Ayat yang surah Al-Baqarah kita biasa baca, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Ini antara hikmah yang Allah ingin tonjolkan, menjadikan agama ini mudah dan diamalkan dan tidak memberatkan. Ini sedikit jawapan kepada persoalan orang yang memusuhi Islam, yang cuba mencari alasan mengatakan Nabi ni sengaja ataupun kenapa tak terima terus 50 ni. Tak macam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, perintah Allah terus. Macam Nabi ni minta lagi pengurangan sebagai alasan dan sebagainya. Ini kata mereka lah. Maka ini jawapannya. Ini jawapannya. Satu rahmat, belas kasihan Nabi terhadap umatnya. Boleh tuan-tuan? Okey, kita ada masa lagi. Ada 2 minit lagi. Saya juga tuan-tuan, berkenaan Isra' dan Mi'raj ini perkara yang kenalah sebaiknya, sepatutnya kita menyandarkan kepada Al-Quran dan hadis, dan pastinya hadis tu berstatusnya lebih kuat lah. Dia dari sudut sirah tu adalah perbahasannya. Maka saya buat nota sikit tuan-tuan ni. Yang mana kita dalam membaca berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ini, kita biasanya mendengar cerita-cerita ataupun sedengar riwayat yang mungkin yang ada yang sahih, ada yang dipertikaikan atau dibahaskan oleh sarjana Islam, ulama Islam. Yang biasa yang kita tahu, yang sahih, yang disebut dalam hadis atau riwayat yang benar, antaranya kita tahu Nabi ini dadanya dibelah dan dicuci dengan air Zam-Zam. Dan juga Nabi pernah ketika Mi'rajkan, Nabi melihat 4 batang sungai dan Nabi bertanya kepada Jibril. Jibril kata ada 2 batang sungai itu adalah sungai yang batin. Ada lagi 2 sungai yang zahir, iaitu sungai Nil dan Furat. Furat di Iraq. Nil ni di Mesir pun ada kan, sebahagian negara-negara lain pun ada. Ini antara riwayat yang sahih lah disebut dalam hadis.
Dan Nabi juga diperlihatkan di dalam neraka ini ramainya orang perempuan. Antara dosa mereka apa tuan-tuan? Mereka orang perempuan ini dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Ini juga kita kena mengambil iktibar. Dan juga perempuan ini kadang-kadang dia suka melaknat orang lain. Dan lagi satu peristiwa, Nabi melihat juga di dalam syurga ini, dalam syurga banyaknya orang miskin berbanding orang kaya. Sebab kita, secara logiknya lah tuan-tuan, secara umumnya memanglah dalam dunia ni banyak orang biasa, orang yang tak berduit berbanding orang yang berduit. Orang kaya berapa bilangan je, bilangan yang kecil sahaja, kan? Tak, Ustaz, kita azan Ustaz. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Dan juga antara Nabi diperlihatkan, iaitu penghuni neraka ini terdapat satu kaum yang berkuku, mempunyai kuku tembaga. Kuku dia ni daripada tembaga, dan mereka akan mencakar muka dan dada mereka. Mereka ini siapa tuan-tuan? Mereka ini adalah golongan, dan dia suka makan daging manusia. Dan mereka ini adalah golongan orang-orang yang suka mencerca peribadi orang lain dan mengumpat. Ini antara dosa ataupun penghuni neraka. Dan ada juga orang perempuan yang datang dalam keadaan busuk, iaitu siapa orang ini? Ialah perempuan yang suka berzina, kan?
Zina ni dia ada satu topik. Kalau tuan-tuan belajar kitab dosa besar ni, zina dia ada tingkatan-tingkatan dia. Perempuan yang lelaki yang berzina dengan pelacur lain tingkatan dia. Lelaki yang berzina dengan isteri jiran, dosa dia lagi besar. Lelaki yang berjiran dengan isteri kepada pejuang lagi besar. Seperti kehormatan ibu, kahurmati ummahatihim, Nabi sebut, seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Perempuan yang ditinggalkan oleh suami dia kerana suami dia pergi berjuang, yang lelaki yang tinggal sekitar dia yang tak pergi berjuang, taraf dia ini dengan perempuan yang tak pergi itu seperti ibu. Kehormatan seperti ibu. Kena jaga makan minum dia, kena lihat kebajikan dia. Tetapi orang ini dia ambil kesempatan berzina pula dengan isteri pejuang. Ini dosa yang sangat-sangat besar. Zina dia ada banyak tingkatan. Ini tuan-tuan boleh mengaji dalam bab itulah. Perempuan yang mempunyai payung udara lalu dipatuk oleh ular kerana membiarkan anak mereka dalam kelaparan. Artinya dia tidak mahu memberi anak dia minum susu. Mungkinlah kita kata gini, dia sengaja nak biar anak tu dalam keadaan kelaparan. Biar dia lah. Kan? Bukanlah kata ibu yang bekerja tu dia tinggalkan anak tak minum susu. Kita tak kata dia tidak. Itu banyak lagi perbahasan di situ. Arti ni dia sengaja tak nak anak dia kenyang. Kaedah masa tu umumnya beri susu. Maka dia dipatuk oleh ular. Okey. Dan juga terdapat satu kaum yang lidahnya panjang lalu dipotong mereka. Tumbuh semula maka dipotong lagi. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, ada juga ulama mentaifkannya. Maka ini cerita-cerita yang kita katakan sahih atau hasan statusnya yang terkait dengan Isra' dan Mi'raj. Oh, yang ni panjang ni sebut tuan. Contohnya juga yang kita biasa dengar, Nabi di Mi'raj kan, Nabi melihat ada yang tertulis di arasy Allah kan, kalimah la ilaha illallah. Ada Abu Bakar, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Faruq, ada Uthman Nurain kan, dibunuh secara zalim. Ini riwayatnya dikritik oleh ulama hadis. Sebab tentu dalam pengriwayatan ini ada yang riwayatnya tidak sahih disebabkan perawi dan sebagainya. Ada yang tidak ada asal, mungkin tak ada dalam kitab-kitab yang muktabar hadis, mungkin ada tiba-tiba satu je riwayat. Maka inilah yang dibincangkan. Maka ada lagi tuan-tuan, nanti tak sempat dulu. Kan? Ada juga disebutkan diciptakan mawar putih daripada peluh Nabi, mawar merah daripada peluh Jibril, dan mawar kuning daripada peluh Qura. Maka antara yang mengkritik ini Imam Asy-Syaukani mengatakan ia tidak sahih. Ini yang dikritiklah. Saya rasa cukuplah tuan-tuan, untuk ni panjang lagi dan nak bahas tuan-tuan. Mungkin kalau sempat nanti kita perjumpaan yang akan datang tu kita sentuh sedikit. Dan saya bercadang untuk menyambung kembali cerita, saya dah prepare lah, cerita selepas Nabi balik dari Taif. Dia cerita ni Isra' dan Mi'raj ni kita dah melangkaui sedikit lah. Selepas tu Nabi pergi Taif, Nabi kembali semula ke Makkah. Ada cerita yang Nabi disekat. Lepas tu Nabi bertemu dengan satu kumpulan jin. Dalam keadaan Nabi bersedih. Masa itu Nabi bersedih, tapi Nabi bertemu dengan kumpulan jin yang Allah hantar. Nanti ayat Quran tu kita baca lah. Dalam ni pun ada, dalam buku kita ni ada. Saya tak ingat buku apa. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak manfaat dalam kita mengaji sirah ini, untuk kita sama-sama mengambil iktibar, bertambah iman kita, sayangnya kita kepada Nabi,
Dan sayang pada Nabi juga kena ada praktikal. Bila sebut sayang pada Nabi, jaga nama baik Nabi, semayang berjamaah, jaga hubungan sesama manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengamalkan sunnahnya. Banyak sunnah Nabi, solat berjamaah sunnah Nabi antaranya, dan lain-lain lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, Kau perlihatkanlah bagi kami perkara yang hak, yang benar itu betul-betul benar kami melihatnya. Berikanlah kami kekuatan untuk kami mengikutnya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan Kau perlihatkanlah kami perkara yang batil itu batil, ya Allah. Kami melihat, kami menyadarinya, dan berikanlah kami kekuatan untuk kami meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu saya sendiri. Allah Ta'ala letakkan saya sebagai hamba, banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Ada umur, ada rezeki itu bertemu lagi pada perjumpaan yang akan datang, maka kita tangguh dahulu pengajian kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.